Masalah bau sampai ke lengan lah. Sakit. Nak angkat pun tak boleh. Duk berasa. Lepas pula dengan lutut dua-dua belah. Pun sama juga. Nak semayang pun payah. Semayang payah. Payah. So nak nak tayat, nak apa payah. Sakit. Yang lutut lama, yang tu. Yang ni baru 3 bulan. Lutut ni dah bertahun lah. Nak kata gout, doktor cek tak ada gout. Tak ada gout. Tak ada gout. Dia kata ubat sarap lah. Awak saraf je. Ubat sarap lah. Dia tanya cik dah makan berapa lama dah yang nampak perubahan? Lebih kurang sebulan lah. Sebulan lah? Lebih kurang lah. Lebih kurang 2 lah kan. Tapi bau tu nampak elok lah. Elok lah. Bau boleh lah bergerak ni tinggi sikit. Lepas tu pula lutut pun alhamdulillah lah. Boleh jalan lah. Boleh jalan lah. Yang lutut tak lama kan? Lutut lemah tapi yang bau ni. Tidur pun lepit bantai. Lepit bantai sebelum ni? Sebelum ni. Lepit bantai. Lepas tu dah nanti pergi check ni tengok okey lah. Tengok okey lah.